Pagi-pagi banget aku kebangun dari tidur dan aku lihat ternyata aku nyimpen bahan makanan yang aku simpen di kulkas tapi udah beku kayak gini loh guys. Aku tak nampak makanan pun. Itu air batu je tu. Kalau kau cairkan jadi air. Macam tu je. Tanpa berpikir pendek, langsung aja aku cairin di Suka tinggal nak fikir macam mana pun. Terus aku tambahkan sebongkah garam kayak gini ya. Kalau udah jangan lupa ditutup pakai tutup yang sesuai sama bentuk. Pakai penutup yang sesuai. Penutup yang sesuai bermakna tutup keseluruhan kuali. Itu kau tutup garam je tu. Makanya kalau udah kayak gini, sekarang tinggal aku masukin sebongkah bawang jahat yang aku temuin di pasar minggu. Terpulanglah garam tu nak jahat ke nak baik ke. Buka plastik dekat luar baru masukkan dalam kuali. Entah ada bakteria ke apa ke. Aduh. Kalau semuanya udah keluar kayak gini, tinggal aku hand mixer aja sampai si kulitnya kebuka. Hand mixer memang ada jual hand mixer yang untuk masak punya. Yang kau pakai tu driller dinding tu. Kau nak tebuk dinding ke apa? Kan kau nak tebuk kuali tu. Sendiri kayak gini ya guys. Oh iya guys, jadi tadi pagi itu aku dikirimin surat cinta dari Pak RT yang ada di desa sebelah. Isinya itu aku dapat request dari Olate buat bikin sambal terpedas sejagat raya. Dan guys, itu wajib banget kalian buka-buka kayak gini biar nanti sambalnya. Kata nak sambal terpedas sejagat raya. Kalau kau buang biji lada tu dah tak pedas. Kau kerti masak tak kerti masak ni? Sambalnya rasanya beneran jadi pedes banget loh. Tapi ternyata cabenya kesedihan dan dia bilang kalau disatuin sama bijinya kayak gini, rasa pedasnya makin membeludak dan memang betul rasa pedasnya semakin membeludak. Dan tahap suhu kepanasan badan aku pun semakin membuak-buak. Ikut suka kau lah. Kalau udah kayak gini, tinggal aku tulis aja sebentar ya guys. Dan kalau aku lagi masak pedas kayak gini, udah pasti banget istrinya dari suami aku minta minuman Olate. Istrinya dari suami kau minta minuman. Istrinya dari suami kau kan tengah masak tu. Ya betul lah, engkau lah tu. Aku ada pantun untuk kau. Dari wang semaju ke semenyih, alat dapur buat semenyih last mega sale of the year up to 80%. Promo ni tak lama, 11 Disember sehingga 21 Disember sahaja. Kipas RM89, kipas KDK 60 inci RM152, waterfall sink, ada black, ada gold. Dua-dua harga sama, RM289. Nano millet stainless steel sink, RM145. Bathroom cabinet 6-in-1, RM95. Bathroom cabinet 6-in-1 plus mirror cabinet RM185. Jamban one piece RM199. Jamban two piece RM159. Water heater RM175. Slanted cooker hood RM519. Hood tambah hob RM899. Hood tambah hob, tambah sink, tambah faucet RM1,399. Macam-macam brand yang padu-padu ada. Korang tinggal pilih je. Kalau korang beli hood dengan hob, ada pemasangan percuma. Nice tak nice. Lebih 200 jenis produk yang korang boleh dapatkan dekat alat dapur ni. Dan semuanya up to 80% off. Kali ni siap ada free gift. Bukan kaleng-kaleng punya free gift Aku tak tahulah apa yang korang nak lagi. Kalau cari downlight, wall switch, power track, chandelier, semua tu ada. Cuma ada di Cawangan Semenyih dan Ceras Batu 10 sahaja. Perhatian, sale ini hanya berlaku di Cawangan Semenyih sahaja. Suka buat aku macam tu? Aku tanya ni, suka buat aku macam tu?